welcome back to Balkis Anis channel. Hari ni hari ketiga kita punya trip lah. So sekarang Balkis dah on the way nak balik ke Johor. Sebelum tu saya nak singgah Melaka sekali lagi nak makan Nyong tau. no, Bukan. Bumbu babah. bumbu babah. Balkis tak pernah makan. So kita orang pun dah lapar sekarang ni. Sekarang pukul 3. Lapar amat. Nak makan, singgah makan jap. Lepas tu kita nak singgah Yun Taufu sekali lagi. Kalau ada rezeki adalah. Betul tak? Betul. Tapi kita mesti ambil yang box macam tu sebab adik Balkis dia nak rasa. Saya tahu dia dah cuba untuk buat sendiri 2-3 kali tak jalan. Tak menjalankan diri. Tak menjalankan diri. Bukan apa ayat tu. So tak jadi. So saya macam nak datang Melaka, alang-alang kita dah kat Melaka ni. Kita singgah lah alang-alang Satu jalan. alang-alang kita jam lagi ni, kita pergi je lah. By the way, bagi saya nak buat video bagi makan bumbu babah je lagi. Sebab bagi rasa macam this is my first time nak makan. And Sama. I nak rasa first time juga. Ustaz, Lah saya ingat kau macam awak berpengalaman. saya tengok Kak Ing makan je. Oh nasiannya. Saya ingatkan dia berpengalaman kan. Dia bercakap tu macam dia berpengalaman. Saya ambil pengalaman orang. So saya ingatkan dia dah tahu. Aduh. So kita sama-sama pergi dengan tak tahu apa-apa. Tak tahu pahu. Tak tahu apa-apa. Tak tahu Okay, cuba korang kejap lagi Melaka jam guys. Sekejap. Kau ni jam. Dia ada 2 km lagi traffic light kat depan tu. Masalahnya, aduh, mak. Melaka Darul Traffic Light. Melaka Darul Traffic Light. Okay, by the way dah settle dah tadi dia punya gathering. Awak happy tak? Happy? Terima kasih. Sebab ikut. Lagi? Ready, set, go. Apa perasaan awak boleh mari trip bersama isteri? Dia jadi macam saya ni macam bukan terpinggir. Saya ni rasa macam jalan yang kejar traffic light yang sel belakang. Saya bukan terpinggir tapi saya ni kawan dia orang kahwin sama-sama kawan sekolah. So macam dia orang perkenalan, dia orang kenal antara satu sama lain. Saya ni jiran. Saya ni jiran. So saya macam tak kenal and saya macam saya bercakap je tapi orang tanya saya cakap tapi saya tak adalah macam Betul. saya tak adalah macam boleh borak bercerita zaman-zaman dulu, tak adalah. Saya hanya mampu mendengar, saya tumpang gelak and macam tu je lah. Lepas tu bagi hanya mampu gelak macam tu je lah sebab bagi tak tahu. So hari ni saya happy juga sebenarnya. Yang kiri je lah. Boleh saya rasa. Sebab kita nak exit. Buat jauh lagi. Betul lah dekat. 400 meter je tu. So kita pergi makan sekejap. Dah nak sampai dah lagi 16 minit. Turn left to 33 Labus Mall. Ringinnya. Tiba-tiba bagi rasa teringin tengok tadi. Bagi sekali tengok je terus ringin. So saya nak cuba. Kita cubalah yang alang-alang perut lapar. Perut lapar bagi saya okey je sebenarnya. Kalau perut bagi lapar bagi okey je kalau masuk apa-apa dalam perut. Tapi jangan bagi sudah makan sikit. So bagi akan cari makanan yang favourite bagi je. Contoh benda yang bersup-sup macam tu je untuk bagi makan. In 6 kilometers, Kalau turn right on Jalan Auto City. kalau saya kenyang, kalau saya lapar saya terima je makan apa. Kalau saya bagi sini kurang makan nasi. Jarang sekali makan nasi. Tapi tadi sebab kita lapar, okey untuk bagi terima nasi. Dia nak pergi makan asam pedas. Dia nak asam pedas. Kan? Lagi dah. Tak sih. Sungguh. Sungguh. Nak bumbu babah. Kita pergi makan bumbu babah. Bagi okey je. Nak pergi. Tapi guys,
Subhanallah. Tengok angkat gegek. Hmm. Okey, sekian. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa korang dekat Bumbu Baba. Bye. Kita nak jalan ke Bumbu Baba, guys. Kat sini harap tak ramai. Ramai tu yang? Ni berapa? Slide tu open. Open. Let's go yang. Ramai. Ya Allah, cepatlah. Nak apa ni? Tak apalah yang saya lapar. Dia cepat yang. Oh, say lah. Awak kena makan dulu. Gambar. Gambar pula. Tak ada gambar. Ambil lah. Agak bahaya. Dah, boleh makan ni. Makan. Apa? Apa lah. Ini ayam kalasan. Okey, saya nak ni. Saya nak rasa dia punya urat, guys. Saya nak mix macam orang mix lala tu. Gula daging. Mesti dia pelik awak pergi pula. Dia tanya. Kita rasa macam banyak dah. Tahu. Kecil dia jadi. Ya, Guys. Dia punya urat, guys. Kecil dia sup. Ini ayam goreng kalasan. Ayam goreng kalasan. Saya ambil ayam goreng habuk. Ayam habuk. Sedap. Nice combination. Ni kita ambil ayam habuk. Yang enggak ada. Boleh lagi tak? Sedap. Tak makan lagi. Ambil. Ambil dah. Tak suak lagi. Ni ayam habuk. Ni gua ni macam dia. Cara tak ambil. Ni nak juga. Tak apa. Ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok, guys. Sambal, daging gulai,
kangkung, ayam. Urat dia sedap. Masuk ya. Dagingnya lembut lah. Daging dia lembut kan? Korang layan kita orang makan je lah. Korang tengok time slot pasal kita orang nak makan. Bye. Hi guys. Kami dah siap makan dekat Bumbu Baba. Sedap. Alhamdulillah sedap. Bagi-bagi semua sedap. Tak ada yang nak komplain sebab saya ni tak suka pedas sangat. So sambal dia tak pedas sangat tapi ada rasa. Betul. Dia sambal macam sambal ayam penyet. Sambal pedas, sambal hijau dengan sambal kapur haus lagi. Geprek. Geprek. Selagi macam sambal geprek. Kita sambal tu semua tak pedas. Yes, tak pedas and okay. Paling sedap sup gulai urat dia sedap. Sedap doh. Orang Kelantan panggil urat keting. Keting, orang luar panggil urat. Tak, urat tuncang bukan betul. Tapi sedap. Tak tipu. It's too nice to handle. And kita dah kenyang dah pun. Lepas tu tadi ngam-ngam kita singgah dekat yang tak sama gebu. Sekali lagi untuk beli untuk adik I. Dan kita nak datang Melaka lagi tak tahu bila kan. So kita beli siap-siap lah. Siapa tu kakak lapu tu? Biasa. Okay. Kalau nak singgah balik, mari. Ya tak semata-mata untuk je tahu balik rasa macam duduk-duduk kan. Balik buat rasa-rasa je yang tahu tu okey je. Tapi rasa dia memang sedap. Yang tahu tu bagi dah makan rumah kakak bagi. So memang sedap. Bila kita tahu benda tu sedap, kita boleh ayat kau bila sedap. Ya, sambal dia tu memang sedap. Orang beratur lah. Gila beratur. Tolonglah. Kalau korang nak senang, ambil beli yang box tu. Kalau untuk rasa je. Sebab dalam tu pun ada terung, ada bandage. Tapi tak ada paru je. Nah, betul. Paru yang antara menu yang viral tu lah. Tak ada paru. Dia sup semua ada. Sup dia bagi. Sos manis dia bagi, sos pedas dia bagi. Harga dia pun dalam RM26. Kalau kita pilih-pilih pun gila cukup 45 lah. Betul tak? 50 sebab kita pilih sendiri. Lagi pun kita pilih tu kadang-kadang ikut nafsu. Padahal balik tak makan pun sampai habis. Tapi sos dia memang sedap. Kalau kau sekmun nak makan lah kan. Buku tu better lah daripada nunggu untuk. Kecuali memang berniat dalam hati untuk makan situ, buku situ. Beratur lah. Nak Masa beratur ambil lah pot. kalau macam aku tak sanggup, aku tak sanggup nak beratur, you all pergilah ambil yang dah siap pack tu, yang box viral tu. Box viral. Set box viral tu macam okey. Tapi terung dia tak dinafikan. Bagi pernah beli terung. Saya pernah beli terung masa dekat Bazar Ramadan. Okey. Tak boleh makan. Yang rasa macam ya Allah busuk. Timbuk ke? Ya tahu lah. Ya tahu lah. So dia macam ya Allah busuk sangat. Macam siapa ada satu benda macam tak selera pun nak makan sebab dia busuk. Kita siapa bukan terung. Terung lah terung. Okey. Terung tu macam kita pun macam lepas tu bila hak tu busuk jadi dia cakit ke benda lain. Jadi kita beli banyak-banyak tu dia tak boleh makan. Macam gitu. Macam sebenarnya tak boleh tahu. Hentian tapi tak. Dia ke Ada nak lah. Dia ada lupa. dia ada. Ada. Lepas tu aku rasa macam ya Allah. Apaan ni? And bila bagi dapat terung yang ni bagi rasa macam this is why orang beratur. Bagi rasa tak rasa
membuatkan dia berbeza. Sudah sikit baby. Membuatkan dia berbeza, sos dia. Dia punya sambal tu bagi Cicah, terung dengan sambal tu memang sedap. Patutlah dia selalu buat video makan terung tu dengan sambal. Memang sedap. Kalau korang nak pergi, korang pergilah. Pergilah beli. Kalau korang rasa boleh Beratur. nak beratur, okey, nak pilih-pilih, nak ambil reh, pergi, okey. Tapi kalau korang rasa macam, ya Allah, aku nak makan, tapi aku tak nak beratur, pergi beli set pirate. Okey? Kalau saya, memang saya ni seorang yang cepat berputus asa dan saya tak akan beratur. Betul. Dan tadi pun suami saya yang beratur. Yang hari tu pun suami saya juga yang beratur. Betul tak, baby? Betul. Back in 100. Pinjam 100. Sekarang hujan guys, and hujan. Dan kita dijangka sampai pukul 10 minit. Tapi kita orang tak berhenti solat lagi. Kita orang akan sambung perjalanan pukul 7.30 ni. Sebab kita orang nak berhenti solat maghrib terus. Tapi it's okay lah kot. Semoga baik-baik saja. Left lane blocked ahead. Nampak kalau pukul 10 tu macam better lagi lah. Mungkin pukul 11 awak ni. Ya. Saya dah minta suami saya tambah cuti guys, supaya dia dapat rehat dulu, baru esok lusa baru dia gerak. Betul tak? Betul. Okay guys, kalau ada apa-apa I update. Kalau tak ada, maksudnya sampai sini saja video saya pada kali ini. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Jumpa korang pada next video. Bye. Bye ayam. Bye.